So duit kita selamat lah in a way kan. Ha. Kalau beza tu forex pula. Okey bang, boleh tak perkenalkan diri dulu? Okay, nama saya Najwan Naim Fazil. Sekarang tinggal di Selangor. Seorang trader kan, boleh tak cerita sikit, sharing lah sikit macam mana nak trade tu? Adakah kena ada ilmu ke ataupun just main terjah je ke? Okay. Bagi saya untuk trade ni dia macam bekerja lah. Kita kena belajar. Kita nak buat benda tu kena ada ilmu dulu. Betul. Okey, apa perbezaan funded trade dan juga trade yang lain dan juga forex? Okay, funded trade ni bagi saya perbezaan besar dia ialah kita trade tidak menggunakan duit kita. Itu yang best. Itu yang best. So duit kita selamat lah in a way kan. Ha. Kalau beza tu forex pula, okay, salah satu bagi saya yang perbezaan besar dia ialah untuk funded trader ni dia patuh syariah lah satunya. Dan Cok, korang dah register? Klik ni bawah, okey? Bye. trade forex ni pun kita tahulah ada banyak isu-isu dia kan. So sebab tu kalau boleh saya lagi prefer funded trader lah. Okey, kita boleh pilih emas, minyak, jagung, soya bean dan macam-macam kan. Kalau diberi pilihan, yang mana abang nak fokus dulu? Okay, kalau saya gold lah kot. Betul. Sama. Okey. Alright, bang, terima kasih. Alright, terima kasih. Alright.